Apa yang dikatakan bulan haram? Berapa kebilangan bulan haram? Bulan haram ni sebenarnya, konsep bulan haram ni telah dipakai oleh orang kafir sebelum daripada Nabi kita lagi. Ceritanya, orang kafir dulu, Arab ni, perang sokmo. Sikit-sikit perang. Dia tidak balas main-main sikit-sikit gini. Perang tu pula beberapa generasi. Tak sudah lagi. Lama-lama orang dia letih juga. Bila letih tu dia buatlah peraturan. Pokok dia. Lagu mana? Kalau pada bulan ni biar amal ke? Ada beberapa bulan tu kalau nak pergi mana-mana pun amal. Merokok tak ada, kau ni tak ada, curi tak ada, buat benda. Perang pun tak ada juga. Jadi kita amal. Semua jadi amal. Tak ada bimbang. Dia buat innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi tu pindah. Oleh kerana dia perang tak ada nak sudah. Kita sikit lagi, kalau sikit lagi benar kita ni dah. Tapi nak masuk bulan hok dikatakan haram dah. Dia ganjak sikit. Biar 2 hari lah, biar sudah hok ni. Lama-lama bulan tu jadi tokah habis. Tokah. Jadi bila Islam hari dia balik kepada hak asal. Diterima bulan-bulan haram ni, bulan-bulan yang mana kira-kiranya dengan persetujuan semua, tidak perang, tidak ceroboh, tidak gapo. Itu maksud bulan haram. Bukan bulan haram tu pada bulan tu tak boleh pergi buru binatang misalnya. Nah, tak boleh makan ikan, bukan. Ini sekadar perang tu saja Islam terima hak tu. Memang nak aman pun dah orang kafir sendiri terima. Kita lebih-lebih lagi. Kita nak sepanjang tahun kalau boleh amannya. Tapi nak tanda konsep biar aman tu rasa lagu mana. Ada beza kan. Jadi kita rasa tenang, lega. Kan suka lagu tu. Kalau boleh bulan-bulan lain pun lagu tu. Tu dia nak tanam. Supaya tanah haram. Tanah haram tu nak suruh kita biasa kan. Jaga, beringat ni. Jangan buat tak tu kalu. Tak ada pasal-pasal. Cabut pokok kayu kau gapo kau. Sedangkan pokok kayu tu diperlukan di situ. Biarlah dia tumbuh. Ataupun tak aman, biarlah jadi aman situ burung kau gapo. Sekala di tempat lain tak boleh. Orang buru. Tapi di situ dia buat asal aman. Semua aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa-siapa masuk situ aman. Binatang kau gapo kau semua aman. Semua rasa lagu mana kalau aman gitu. Kalau sepanjang tahu semua tempat dia buat lagu tu kan molek. Dia nak tanah hak tu sebenarnya. Jadi sebab tu diterima juga hak bulan haram tadi, tidak perang, nak suruh benda ni meluas. Hak tu hak Islam nak. Dia terima benda tu. Jadi bulan hak haramnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Bulan yang diterima Islam pun terima. Banyak perkara sebenarnya bermula daripada zaman kafir lagi. Ini menunjukkan Islam ni dia bukan tolak belaka. Orang kafir kalau molek boleh terima. Rekahnya.